Selamat datang ke perkongsian kita. Hari ini kita nak borak pasal satu isu yang makin risaukan kita kat Malaysia ni, penipuan kewangan online. Kita selalu dengar Malaysia ni hebat, tempat best untuk labur kat rantau ni kan? Betul. Peluang memang banyak. Tapi dalam kita sibuk cari peluang tu, ada bahaya senyap-senyap ni. Sindiket scam kewangan. Makin licik pula tu. Ya, dan ancaman ni serius. Kita ada kumpulkan maklumat ni hasil usaha pihak berkuasa. Macam Bursa Malaysia, Suruhanjaya Security atau SC dan PDRM. Diorang memang aktif kongsi data, panduan nak bagi kita semua lebih sedar. Jadi apa yang kita bincang ni berpandukan dapatan diorang lah. Okey, jadi apa kita nak capai hari ni? Kita nak cuba faham betul-betul kenapa dah banyak kempen, amaran semua, tapi masih ramai lagi terjerat. Kita nak dalami sikit macam mana skamer ni kerja, guna psikologi apa nak pancing mangsa, kan? Dan paling penting, apa langkah-langkah yang kita semua boleh ambil untuk lindung diri kita. Semua ni dari info yang kita dah ada. Penting sangat ni. Sebab isu ni, dia tak pilih bulu tau. Sesiapa je boleh kena. Tak kiralah belajar tinggi ke, banyak duit ke. Jadi, perbincangan ni memang relevan untuk anda semua yang ada urusan duit dalam dunia digital sekarang. Bukan pasal orang lain. Ni pasal kita. Okey, jom kita mula. Satu benda yang menarik perhatian saya, pasal paradoks mangsa ni. Kenapa dah banyak sangat amaran, berita pasal scam, orang still terkena. Kadang kita cepat je hukum mangsa, kata tamak lah, cuai lah. Tapi, betul ke semudah tu je? Itulah dia. Tanggapan tu kita kena betulkan sikit. Info yang kita ada tunjuk, ia bukan pasal pandai tak pandai, tamak ke tak. Tapi lebih kepada betapa mahirnya skamer ni. Diorang bukan pakar IT je, tapi pakar psikologi juga. Tahu macam mana nak main emosi kita, naluri asas kita, macam keinginan nak hidup senang, takut terlepas peluang FOMO tu, atau guna rasa simpati, macam-macam cara nak jerat mangsa. Jadi bukan mangsa yang kurang cerdik, tapi skamer ni yang terlajak cerdik manipulasi orang. Lebih kurang macam tu lah. Habis tu golongan yang belajar tinggi, kita selalu ingat diorang ni lebih peka. Itu pun satu lagi paling penting, ramai je yang berpendidikan tinggi jadi mangsa. Sebabnya, taktik skamer ni direka khas untuk pintas logik kita. Diorang main dengan kognitif bias kita. Cara otak kita proses info cepat-cepat, kadang tak fikir dalam pun. Contohnya, dia cipta rasa otoriti palsu. Nampak macam pegawai bank betul ke, pegawai kerajaan ke, kita jadi mudah percaya. Macam tu ya? Atau dia guna taktik masa suntuk, urgency, kena buat keputusan sekarang, cepat. Jadi kita panik, tak sempat fikir panjang. Kesimpulannya, memang tak ada siapa kebalah. Okey, faham. Ini bawa kita ke soalan seterusnya. Besar mana sebenarnya masalah ni? Kalau dah licik macam tu cara dia, teruk mana keadaan scam online kat Malaysia ni? Info yang kita ada macam menakutkan sikit. Memang. Skala dia besar sangat. Anggaran untuk 2023 sahaja, skamer ni dah berjaya sedut keluar lebih kurang 3.8 bilion. 3.8 bilion ringgit. Biar betul? Ya, 3.8 bilion. Dan ini baru dari 15 syarikat palsu yang dikesan. Duit tu pergi ke akaun bank kat 43 negara. Cuba bayangkan, duit titik peluh orang hilang macam tu je. 3.8 bilion dari 15 syarikat je. Itu baru yang kantoi agaknya. Berat impak dia tu. Macam mana diorang boleh pindah duit banyak tu rentas negara? Senang sangat ke? Salah satu senjata utama diorang, macam yang info kita sebut, guna keldai akaun. Money mules orang panggil. Keldai akaun? Ya, individu yang akaun bank diorang digunakan untuk transit duit haram ni. Kadang diorang ni mangsa juga, kena tipu dengan kerja sambilan lah, pinjaman mudah lah, bagi butir akaun, tak sedar kena guna untuk jenayah. Ada juga yang rela dapat komisen sikit. Jadi duit mangsa masuk akaun keldai ni dulu? Betul. Lepas tu cepat-cepat pindah ke akaun lain, selalunya kat luar negara.
Jadi susah sangat nak kesan, nak beku kan. Usaha ke arah tu? Ada. Dan ini satu benda bagus lah. PDRM dah bangunkan satu alat pencegahan. Berguna sangat. Nama dia Portal Semakan Mule CCID. Pendek kata, Portal Sema Mule. Portal Sema Mule. Macam pernah dengar. Apa dia buat sebenarnya? Macam mana nak tolong kita? Portal ni bawah JSJK PDRM. Dah ada sejak 2018 lagi. Ia macam pangkalan data awam. Sesiapa pun boleh guna untuk cek. Semak cepat sebelum nak transfer duit ke orang tak kenal. Kita boleh masukkan nombor akaun bank atau nombor telefon suspek tu. Sistem akan cek. Pernah ada laporan tak nombor tu dalam kes scam? Oh, jadi macam tapisan awak lah ni ya. Sebelum tekan confirm transfer, cek dulu. Senang aja. Tapi boleh selamatkan kita kan? Bagus tak portal ni? Ramai guna. Sangat bagus. Data sampai September 2024 tunjuk portal ni dah kumpul dan tanda. Flag orang kata. Kira-kira 218,000 nombor akaun keldai. Dan lebih kurang 179,000 nombor telefon yang ada kaitan dengan scam. Banyak tu data dia. Wow. 218,000 akaun, 179,000 nombor telefon. Banyak tu. Orang awam guna tak? Nampak gayanya makin ramai sedar. Laman web Sema Mula ni dah ada dekat 25 juta lawatan. Tepatnya 24.9 juta. Lagi penting, portal ni dianggarkan dah tolong sekat lebih kurang 1.9 juta transaksi dari terus masuk ke akaun keldai tu. 1.9 juta transaksi berjaya dihalang. Ya, maksudnya 1.9 juta potensi kerugian dapat dielak sebab orang ramai buat semakan. Ini tunjuk betapa pentingnya alat macam ni. Dan bila kita proaktif, ada kesan besar. Itu berita baik. Kena war-warkan lagi pasal portal ni. Tapi, scammers ni kan sentiasa cari jalan baru. Selain keldai akaun, tadi kita sebut pasal psikologi. Boleh cerita lagi tak bab tu? Macam mana dia pukau mangsa? Kita semua nak cari duit lebih, nak tambah pendapatan. Dalam dunia pelaburan atau scam palsu yang menyamar jadi pelaburan, masa tu penting kan? Ya, orang kata timing is everything. Jadi diorang akan reka cerita. Kata ini peluang emas, terhad sangat. Kena grab cepat, kalau tak rugi. Dia mungkin kata tinggal 10 tempat je atau offer ni habis 24 jam lagi. Tekanan masa ni buat kita panik, terus bertindak je, tak fikir panjang dah. Bukan setakat main ayat je kan. Teknikal pun makin power diorang ni. Macam isu web palsu tu. Tepat sekali. Jangan pandang rendah teknikal diorang. Dia boleh buat laman web palsu, nampak pro gila, meyakinkan. Dalam masa kejap pula tu. Laman web ni mungkin tiru sebiji laman web bank betul, syarikat pelaburan sah atau agensi kerajaan punya. Sama betul. Ya, guna logo rasmi, warna sama, gambar corporate, semua nak tipu mata kita. Bahaya betul ni. Contohnya lah kan, kalau kita dapat link kat WhatsApp ke, nampak iklan kat sosmed ke, kononnya offer pelaburan hebat dari Bursa Malaysia atau SC, apa paling penting kita kena buat? Paling asas paling penting, jangan klik sebarang link dan wajib cek URL tu. Alamat web tu, tengok betul-betul. Ejaan domain tu betul tak? Betul ke laman rasmi? Selalunya hujung dia .gov.my atau .com.my untuk Malaysia punya. Kena teliti betul-betul lah URL tu ya? Ya, ada beza sikit tak? Tambah huruf ke, nombor ke, atau domain pelik-pelik. .xyz, .live. Scammer suka guna URL nak dekat sama, nak kelirukan kita. Bukan web je tau. Kepala surat, sijil, penyata akaun, gambar profil pegawai pun. Semua boleh palsu. Mak ai. Zaman sekarang ni, apa kita nampak online belum tentu betul Senang betul orang nak tipu kalau kita tak hati-hati. Betul, sebab itulah mesej penting dia. Kena sentiasa waspada. Ada healthy skepticism orang kata. Jangan mudah terpedaya dengan offer best gila atau web nampak gah. Ambil masa, sahkan dulu. Okey, dari semua yang kita bincang ni, jom kita rumuskan nasihat-nasihat utama untuk elak kena tipu. Ikut apa kata pihak berkuasa ni. Nasihat utama dia ada 2, informasi dan verifikasi. Check and balance lah kiranya. Pertama, kena sentiasa update diri kita. Tahu taktik scam terbaru macam mana? Ikut je amaran dari PDRM, Bank Negara, SC, Bursa Malaysia. Sentiasa ambil tahulah ya. Ya,
Kedua, jangan sesekali percaya janji pulangan tak masuk akal. Skim cepat kaya, pelaburan pulangan garanti berlipat ganda, cepat gila, tak ada risiko langsung, ini semua red flags. Bahaya, tak ada pelaburan sah yang boleh janji pulangan tetap tinggi gila tanpa risiko. Mana ada? Okey. Itu bab informasi dan jangan mudah percaya. Kalau bab verifikasi, nak sahkan tu, apa langkah spesifik kita boleh ambil sebelum keluarkan duit kita? Ini kritikal. Sebelum labur atau bagi duit kat sesiapa atau syarikat mana-mana, wajib luangkan masa sikit. Pergi laman web rasmi Suruhanjaya Security Malaysia, sc.com.my dan Bursa Malaysia, bursamalaysia.com. Kat web SC tu, cari bahagian Public Register of License Holders. Cek, orang atau syarikat tu ada lesen tak nak buat bisnes pelaburan ni? Cek lesen dulu? Ya. Lepas tu, cek juga Investor Alert List, SC. Senarai itu ada syarikat atau individu yang tak dibenarkan atau disyaki buat skim haram. Buat due diligence ni, jangan main-main. Maknanya, jangan harap apa orang cakap je atau apa nampak kat media sosial. Kena buat kerja sikit, cek sendiri kat sumber rasmi. Dan kerjasama semua pihak pun penting kan? Ya, sangat penting. Nak lawan scam ni bukan kerja pihak berkuasa je. Kita semua kena main peranan. Macam seruan tu, marilah kita bekerjasama sekat penipu ni. Setiap kali kita elak dari kena tipu atau kita lapor benda mencurigakan, kita sebenarnya tolong lindungi orang lain juga. Kesedaran dan tindakan sama-sama ni senjata kita. Betul tu. Dan sebagai ingatan akhir, mesej dari semua pihak yang terlibat dalam kempen ni memang jelas dan tegas. Mesej dia senang je tapi menusuk. Jangan bagi ruang langsung kat skamer ni. Sikit pun jangan. Kena sentiasa berjaga-jaga. Jangan leka. Don't let your guard down, orang putih kata. Skamer ni cari orang leka je. Sebab akibatnya bukan setakat hilang duit kan? Boleh jadi stres teruk, masalah keluarga, kemurungan, kos dia tinggi sangat. Macam kata tadi, kita tak mampu nak dieksploitasi. Tepat sekali. Kena sentiasa waspada, tambah dengan ilmu dan langkah pencegahan yang betul. Itulah perisai kita. Baiklah, dah sampai masa kita simpulkan apa yang penting dari perbincangan kita hari ini. Pertama, kita faham dah, kena scam ni bukan sebab tak pandai, tapi sebab scammer tu licik, guna psikologi. Sesiapa pun boleh jadi mangsa. Kedua, masalah ni besar sangat. Libatkan duit berbilion ringgit, jenayah rentas negara, guna keldai akaun. Tapi, ada alat bantuan macam portal Simamul tu untuk kita cek awal-awal. Ketiga, scammer makin canggih. Teknikal dan psikologi. Boleh tiru identiti syarikat betul. Jadi, kena skeptikal sikit, sentiasa waspada dan wajib cek lesen kat SC, Bursa Malaysia sebelum labur. Jangan terbuai janji manis. Ya, semua ni penting untuk kita semua ingat. Zaman digital ni, lindung duit kita dari scam online bukan pilihan dah, tapi kemahiran asas. Pengetahuan itulah benteng kita. Okey. Sebelum kita habis, jom kita fikir satu soalan ni sama-sama. Berdasarkan apa kita bincang pasal scam yang makin canggih ni kan, kita tahu dia orang sentiasa cari jalan baru. Dengan teknologi macam AI, deepfake yang makin real, cara kita online pun berubah. Soalannya, agak-agak, apa kelemahan baru dalam sistem kewangan digital kita yang mungkin scammer akan target lepas ni? Benda yang kita belum terfikir lagi. Soalan yang bagus tu. Dan macam mana kita sebagai individu, sebagai masyarakat nak bersedia secara proaktif nak hadapi gelombang scam seterusnya yang mungkin lagi hebat. Satu persoalan yang mencabar dan perlukan perhatian kita semua. Semoga apa yang kita kongsi hari ini berguna untuk anda. Terima kasih sudi dengar. Sentiasa waspada dan terus cari ilmu.